Okey, Assalamualaikum. Bertemu kami lagi Cik di Channel Kaki Jalan. Okey, hari ini kami di mana pula? Kami di The Dana Resort Langkawi. Di mana The Dana pun akan membuat buffet Ramadan juga pada tahun ni 2025. So anda boleh tengok makanan-makanan yang memang delicious lah dekat Hotel Dana ni. Dan seperti anda tahu, Dana ni 5 star hotel. So dia ada kambing bakar, dia ada hidangan Melayu, ada rojak, ada buah, ada macam-macam. So salah satu tempat yang anda boleh cuba untuk Ramadan nanti, untuk berbuka puasa, anda boleh pilih The Dana Resort sebagai salah satu tempat lah untuk anda buka puasa, bawa keluarga dan rakan-rakan anda. Okay, jangan lupa like, komen dan share. Bye. Guys, ada kambing golek, lobster ada, udang ada, prawn, kambing kan? Kambing, daging dengan ayam. Terbaik. Dan Hotel Dana. Okay guys, sini kita ada sup Pantai Kok Secret Soup. Ada lamb shank, ada beef rib, narrow bone, oxtail beef, beef belly. Itu dia special daripada chef kita, Isaac Chef, dekat Dana Hotel. Tengok dia punya sup. Masya Allah. Ini antara yang special nanti di bulan puasa nantilah, Ramadan nanti. Anda wajib cuba. Tu dia. Bau dia pun dah sedap dah. Bau dia naik kat hidung pun dah sedap. Lepas tu kita masukkan dia punya, apa panggil Pak Chef? Dia punya garnishing apa panggil? Garnishing. Okey, dengan bawang goreng, daun sup, cili, perahan limau. Masya Allah. Tu dia terbaik Chef. Masya Allah. Ini dia The Dana Pantai Kok Secret Soup nama dia. Cabai sikit ya. Tu dia resepi daripada chef. Clear Chef. Saya ucapkan selamat Ramadan, berbuka puasa di Dana Langkawi. Sila datang ramai-ramai ke Dana Langkawi Resort. Terima kasih.